Pasaran kripto jatuh teruk. Bitcoin, ETH, altcoin, semuanya menjunam dan ini membuatkan ramai trader panik. Apa yang sebenarnya berlaku? Hai guys, selamat datang ke Swag Academy dan nama saya Syam. Hari ni kita akan bongkarkan misteri yang ramai tak sedar. Kenapa kripto jatuh teruk? Dan bagaimana ia memberikan kesan kepada korang, dunia dan peluang trade. So, make sure korang tengok sampai habis. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe. Okey, jom kita mulakan. Beberapa minggu sebelum crash, pasaran kripto mencatatkan prestasi cemerlang. Bitcoin cecah all time high dekat 125,000, dah hampir 126,000 dah. Altcoin pun banyak yang terbang tinggi. Tapi pada 10 Oktober, tak ada angin, tak ada ribut, semuanya coin junam sekelip mata. Kenapa ini berlaku? Lonjakan ini menyebabkan overheat di pasaran. Terlalu cepat, terlalu tinggi dan terlalu banyak expectation. Aliran modal masuk ke ETF, kripto dan permintaan institusi makin lemah. Declining spot inflows adalah salah satu faktor kejatuhan. Pasaran mula berisiko apabila banyak posisi leverage long terbuka. Lebih dari 1.7 bilion posisi long dalam satu hari. Jadi, sebelum runtuhan besar tu datang, pasaran dah rapuh. Tapi, ada banyak lagi faktor yang menyebabkan semua crash. Trump mengenakan 100% tarif ke atas ekspor teknologi China mencetuskan gelombang kecemasan global. So, disebabkan ini, ia mengikis keyakinan pelabur kepada aset berisiko seperti kripto. Lepas tu, yield bond US ada peningkatan dan ini adalah instrumen yang lebih selamat. Dolar US yang makin kukuh ni menyebabkan daya untuk lindung nilai aset di kripto berkurang. Orang semua lari. Banyak juga trader yang menggunakan leverage yang tinggi untuk maksimumkan keuntungan. Tapi bila harga jatuh sikit je, itu dah cetuskan margin call dan ini juga pendorong utama crash. Tapi punca yang paling besar sekali adalah bila sebahagian besar holder kripto dah untung, diorang ambil kesempatan untuk jual. Sebab banyak coin yang tengah all time high dan takkan tak nak ambil untung kan. Aliran keluar dana ETF spot kripto juga melemahkan sokongan harga. Whales dan institusi memanfaatkan momentum turun. Bila order book tipis, setiap jualan kecil pun boleh menyebabkan slippage yang besar dan harga turun lebih dari yang jangka. Banyak altcoin, terutamanya yang hype tinggi dan volume rendah, jatuh lebih dahsyat dari yang besar-besar ni. Apa kesan kejatuhan kripto macam ni terhadap dunia dan ekonomi? Pasaran kripto sekarang ni adalah bahagian yang agak besar dalam aset global. So, bila kejatuhan signifikan macam ni, boleh memberikan domino effect ke pasaran saham, komoditi dan mata wang. Negara yang memiliki banyak investor kripto terkesan. Tekanan central bank untuk stabilize nilai tukar total. Keyakinan terhadap aset digital akan melemah membuatkan investor ragu adakah kripto aset safe haven atau tak. Banyak juga startup venture, blockchain dan projek DeFi kehilangan dana sebab pasaran utama crash. Tapi, apa-apa pun kita kena ingat, pasaran kripto ni bukan pasaran yang linear. Naik dan turunnya selalunya ekstrim. Kejatuhan ni bukan kegagalan semata-mata. Inilah masa untuk kita belajar tentang batas risiko dan kesiapan mental. Hari ni pasaran pulih dan naik macam biasa. Tapi nanti esok lusa kita tak akan tahu apa akan jadi kan. So, baik berhati-hati. Orang cakap sediakan payung sebelum hujan. So, diversify korang punya aset, jangan pull dekat satu tempat je. Jangan FOMO bila price naik tak berhenti. Jangan panik bila tengok harga tengah runtuh. Korang tenang je dan cuba kaji strategi apa yang korang nak gunakan.
Apa pendapat korang tentang benda ni? Korang boleh komen dekat bawah. By the way, kalau korang nak belajar trading secara mendalam dan secara percuma sahaja, korang boleh klik link dekat bawah. Okey, ini sahaja daripada saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.